Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini kami, Saya Alia Maisara. saya Nur Maladamia, akan menembubual dengan pengetua sekolah kami, Tuan Haji Zulkifli bin Saleh Elais Majid untuk mengemukakan beberapa pertanyaan sempena persaraan beliau Pada 6/11/2024 bersamaan dengan Rabu ini. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh saya Zulkifli bin Saleh alias Majid. Ya, saya lahir pada 6 hari bulan 11 tahun 1994 di Kota Star, Kedah. Okey, saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Lepai, Sekolah Luar Bandar. Kemudian menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Datuk Said Omar Al-Ostar. Okey, kemudian seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Mula bekerja pada tahun 1990. Okey, ya, sehingga hari ini maknanya saya dah berkhidmat di banyak buah sekolah di Pulau Pinang lah. Jadi apa yang terbaik bagi saya sepanjang saya berada di sekolah sini ni ialah apabila keputusan SPM diumumkan. Keputusan SPM 2023 diumumkan pada Mac 2024. Di mana kita mendapat keputusan yang terbaik dalam sejarah sekolah. Di keputusan SPM 2023 tu kita dapat 2.89. Ini kali pertama sekolah kita dapat keputusan yang terbaik dalam sejarah sekolah sejak sekolah ni ditubuhkan pada tahun 1998. Dan saya rasa sangat banggalah. Dan saya tak akan lupakan kerana anak-anak saya itu telah menunjukkan prestasi yang terbaik pada tahun sudah. Ya, pada SPM tahun 2023. Jadi, harapan saya, apa yang saya harapkan anak-anak ni tahu tentang hala tuju yang mereka nak bawa, ya, supaya mereka berusaha untuk mencapai apa yang dia harapkan. Ya. Okey, sejujurnya kan, saya nak nyatakan bahawa guru bukanlah cita-cita asal saya. Sebab apa? Sebab saya ada satu perasaan kan, perasaan yang rendah diri. Bila kita ada perasaan rendah diri ni kan, kita akan rasa ni kita ni macam tak layak kan. Sebab saya dulu-dulu ni nak cerita, saya ni orang miskin. Kan? Sebab apa rasa? Sebab saya ni berada dalam kumpulan orang-orang budak-budak yang hebat, mak bapak yang hebat kan. Kita ni orang miskin, pakai pun tak pandang kan. Bekarat kan. Jadi menyebabkan saya tak bercita-cita nak jadi cikgu. Habis saja saya menamatkan pengajian di universiti, pada ketika itu pekerjaan yang dibuka pada ketika itu ialah guru. Dan ramai kawan-kawan saya memohon jadi cikgu. Dan saya juga turut memohon jadi cikgu. Ya, dan sebenarnya makbulnya doa ibu tu, ya, saya dapat jadi cikgu lah. Terima kasih kepada pengetua kerana sudi bertemu bual bersama kami. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.